lama tau. Rumah tu dah lama tau. Jadi Ni. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kasar aku kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung perukunan sembahyang pada hari ini 17. Hari ini hari Nuzul Quran, hari cuti. Saya ada kuliah subuh tadi bicara tentang Nuzul Quran. Hari cuti lah. Hari cuti, mengaji tak cuti. Ya, biar hari cuti. Ni cuti dengan mengaji-ngaji cuti. Tak patut, tak patut. Biarlah cuti. Ngaji bukan lama pun, sejam setengah pun.
Iaitu muka surat 37 yang Jawi 25. Adapun jika ada sembahyang itu sunat. Kita membahaskan berkaitan dengan solat, niat dalam solat. Dalam kita solat tu dia ada niat. Niat solat tu, solat pula yang kita dah bincang sebelum ni adalah banyak jenis. Ada solat fardu, wajib, tak buat berdosa. Maka kena ada qasad ta'arud ta'yin. Aku semayang fardu zuhur. Jika semayang Jumaat, wajib tambah imam makmum dalam takbir tadi. Jika qasar, wajib tambah qasran, qasar pendek 2 rakaat. Kalau tidak jadi 4. Itu kita dah bincang panjang lebar dah. Lepas tu itu kalau solat sunat, itu kalau solat fardu. Kalau solat sunat pula dia terbahagi kepada 2 atau 3 pun boleh lah. Iaitu solat sunat berwaktu. Dia macam solat fardu tapi ikut waktu. Cuma dia sunat aja. Contohnya duha, contohnya witir. Itu dia panggil solat sunat yang mesti ada waktu. Tak masuk waktu, tak boleh buat. Macam solat fardu juga. Cuma dia sunat. Contohnya duha tadi itulah. Qabliyah, ba'diyah. Mana boleh semayang qabliyah zuhur sekarang? Sebab tak masuk waktu lagi. Tapi waktu tu sunat aja. Maka yang itu dah bincang ke belum? Sunat berwaktu. Oh, belum. Mana kita bawa habis solat fardu aja. Solat sunat tak masuk lagi. Okay. Solat sunat berwaktu. Dan ada lagi satu solat sunat, dia nama solat sunat bersebab. Ada sebab, ada solat. Tak ada sebab, tak ada solat. Solat sunat yang tadi tu solat sunat berwaktu. Ada waktu atau masuk waktu, ada semayang. Tak masuk waktu, tak ada semayang. Sebab, ada semayang. Tak ada sebab, tak ada semayang. Sebab pula terbahagi kepada 3. Panjang pula. 3 mana? Sebab yang datang dulu. Datang sebab, baru ada semayang. Yang kedua, semayang dulu, baru datang sebab. Yang ketiga, sedang berlaku sebab itu. Ada 2 je, iaitu gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, 2 je. Bila berlaku gerhana? Malam kan? Malam. Katanya nak berlaku sekali lagi. Ujung-ujung ni. Jadi kalau gerhana itu je muqarin, sebab muqarin, sebab sedang berlaku, yang sedang, itu 2 je. Yang lain sama ada sebab mutaqaddim atau sebab mutaakhir, atau sebab datang dulu baru semayang ataupun semayang dulu baru sebab. Sebab dulu baru semayang, contohnya wudu. Ambil wudu, itulah sebab dia. Dengan ambil wudu, sebab dah sampai. Bila sebab dah sampai, adalah semayang wudu. Masuk masjid, iaitu masuk masjid. Bila masuk adalah sebab, telah buat sebab itu. Bila buat sebab tu, maka adalah semayang nama tahiyatul masjid. Itu dia panggil sebab dulu. Ada yang sebab kemudian. Sebab datang lambat. Contohnya hajat. Memang kita ada hajat awal-awal, tapi kita tak doa lagi. Kita semayang untuk berdoa. Lepas semayang untuk berdoa. Jadi semayang datang dulu, sebab tak ada lagi. Sebab iaitu doa tak ada lagi. Habis semayang baru doa. Maknanya sebab tu datang lambat. Semayang dulu baru sebab. Tak banyak, ada 5 semayang. Kita akan bincang nanti. Kalau macam ni, semayang macam ni, dia panggil sebab duduk belakang. Ada sebab duduk depan. Jadi ada 3. Ada sebab sedang berlaku. Ada satu lagi, solat berwaktu, iaitu sunat. Tu ya, solat sunat tu je. Tak ada dah yang lain. Okey? Mari kita masuk. Dan kita masuk yang fardu, kita dah selesai. Fardu dah selesai. Masuk yang sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun jika ada sembahyang itu sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat berwaktu. Ni nak niat macam mana? Yang tadi cuma pembahagian aja. Cara niat tak sebut lagi. Ni nak sebut ni. Adapun jika ada sembahyang itu sunat berwaktu. Sunat berwaktu. Masuk waktu baru ada sembahyang. Atau yang bersebab. Ada sebab, baru ada semayang. Maka wajib dalam takbiratul ihram 2 perkara. Oh, tak macam 3
Tak, 3 tu kalau fardu. Ini bukan fardu. Ini sunat, 2 saja. Yang pertama qasad. Ataupun niat itulah, saja aku semayang. Aku semayang. I pray. Ikutlah bahasa apa kita nak sebut pun. Tapi qasad tu maksud dia memaksudkan dia nak buat perkara itu, iaitu sembahyang, bukan tersembahyang, tertakbir. Terkejut Allahu akbar. Alah nak angkat tangan Allah akbar, terus takbir tak boleh, tu bukan sengaja. Itu kan sengaja, kan. Nak jalan nak masuk aje kena tersepak sejadah, nak terjatuh. Allah, tangan macam ni, Allahu akbar. Alang-alang takbir, kira takbir sembahyang tak boleh. Sebab itu tak ada niat. Itu tertakbir, tersembahyang. Mana boleh dia kena sengaja. Jadi kalau solat sunat dia mestilah ada qasad, dia panggil. Maksud kan, bukan kena ada. Samalah macam fardu juga. Kedua, ada ta'yin. Artinya, apa ta'yin tu? Macam solat fardu juga ada ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, aku semayang. Ta'arud, fardu. Kalau solat fardu. Ta'yin, maghrib. Tentukan yang mana. Solat sunat, buang yang ta'arud. Ta'arud tak wajib. Jadi, saja aku semayang, memang wajib. Lepas tu ta'yin. Semayang apa? Saja aku semayang, duha. Cukup. Sunat duha, sunat tu yang sunat. Saja aku solat fardu isyak. Saja aku solat wajib, fardu wajib, isyak wajib. Sebab solat fardu. Kalau duha, saja aku solat wajib, sunat. Sunat itu sunat. Duha wajib. Itu ta'yin tu. Jadi 2 je. Jadi saja aku solat duha. Pendek lagi, aku solat duha. Pendek lagi, nak semayang duha. Tak kisahlah macam mana pun dari sudut bahasa tu. Kau tak niat sunat. Sunat itu sunat aja. Meniat sunat itu sunat. Habis masa kau semayang fardu, kau niat wajib. Niat wajib itu wajib. Solat fardu. Jadi 2 je lah. Kita pun niat sunat juga. Allah, bukan susah pun saja aku solat. Sunat duha, sunat witir, sunat tarawih. Sunat lah. Dah walaupun sunat bukan benda payah. Buat ajalah. Cuma hukum sunat. Hukum dia sunat. Dia kena 2 je yang wajib. Aku semayang apa? Semayang apa? Tu je yang wajib. Kedua, ta'yin. Artinya menentukan waktunya atau sebabnya. Jika adalah sembahyang itu sunat yang tiada berwaktu. Sembahyang sunat tapi tak berwaktu. Dan tiada bersebab. Maknanya ada satu lagi rupanya. Waktu pun tidak. Kenapa sembahyang ni? Waktu duha. Sebab duha. Kenapa sembahyang ni? Witir. Lepas sembahyang isyak dan waktu isyak. Tu sebab dia. Tak, bukan sebab tu. Habis kau sembahyang apa? Ada waktu? Tak ada. Ada sebab? Tak ada. Habis apa? Sembahyang je. Iaitu yang dinamai sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Maka wajib di dalam takbiratul ihram tu satu perkara juga, iaitu qasad. Artinya menyahaja sembahyang je. Maksudnya aku sembahyang. Usalli. Allahu akbar. Biasanya sembahyang ni orang sekarang tak buat dah. Sebab apa? Orang nak buat solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni, dia yang menariknya, dia boleh buat berapa rakaat? Berapa rakaat? Dia boleh, katalah nak buat 5, 6, 7, boleh. Nak buat banyak, lepas tu kurangkan, lebihkan. Nak buat 5, 6, tiba-tiba jadi, rasa nak lagi buat lagi. Dia tak ada kira. Sebab niat dia, aku sembahyang. Usalli. Cuma nak buat ni kena orang hebat. Sebab apa? Solat sunat mutlak. Sebab nak solat sunat mutlak, bila habis semua sunat-sunat. Solat sunat tu habis sembahyang dah. Ini duha pun buat 4 rakaat. Itu mutlak bendanya. Duha maksimum kalau ikut Imam Ghazali sampai 12. Maksimum tu. Tapi yang muktamad 10 aja. Ada kata 8 aja. Tapi yang kita ambil yang paling banyak lah, rajin ni 12. Duha 12 habis. Habis aku sembahyang duha 12. Okey. Qabliyah ba'diyah 22. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat tu 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat selepas zuhur, 2 juga. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat lepas asar. Betul? Angguk
Laju. Asal mana ada? Dua rakaat saja nak bagi. Ni 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat sebelum Isyak. 2 rakaat selepas Isyak. Semua sekali 22. Tadi dah 12 dah. Berapa dah? 34. Kan? 34. Ada lagi? Ada lagi. Witir maksimum 11. Jangan 3. Belah sebelah. Campur apa dah? Apa lagi? Solat sunat yang bersebab dan berwaktu ni. Bukan yang macam masuk masjid. Bukan yang tu. Yang tu tunggu masuk masjid. Itu 45 dah. Ada solat sunat awabin dia panggil. Di antara maghrib dengan isyak. Ada kata 6, ada kata 8. Kita ambil 6 lah. Dengan hifzul iman tambah lagi 2 jadi 8. Ada kata 42, ada kata 62. Berapa dah? Dekat 50 tak? 51 dah. Apa lagi? Yang memang ada, memang tetap. Memang tetap. Tak boleh. Ada yang kata 4 rakaat lepas isyak dapat pahala macam malam Lailatul Qadar. Walaupun hadis dhaif, boleh pakai untuk fardhu al-amal. Tambah lagi 4 rakaat. Bukan witir ni lain punya. Bukan qabliyah, bukan ba'diyah lainnya. Lain. Dah 55. Duha dah selesai. Zuhur tak ada, asar memang tak ada. Isyak, lepas isyak tahajud tak boleh. Tahajud banyak mana pun boleh. Isyraq. Tak ada. Yang duha 12 tadi termasuk isyraq. Yang kata tak ada solat isyraq, duha dia 12. Yang kata ada isyraq, 2 isyraq, yang lain tu duha. Masuk. Tak nak lain tu. Yang tu beribu kali. Boleh ambil wuduk sembahyang. Ambil wuduk. Yang ni yang tak. Adalah 55. Okey. Habis 55 ni, barulah mutlak. Ini sembahyang qada masa muda-muda pun tak habis lagi. Bulan Ramadan tambah lagi 20. Tarawih. Kalau bulan Ramadan lah. Barulah mutlak. Kalau ada solat qada, kena solat qada. Qada fardu. Malah bukan qada fardu, solat fardu aja. Solat sunat boleh qada. Dah qada belum solat sunat kita? Yang dituntut untuk qada. Maksudnya ada pahala kalau qada. Apa? Pahala solat sunat tapi ada tuntutan qada. Raya. Solat raya. Bila ada tak solat raya dulu? Mesti ada kot, tinggal lambat ke, bas lambat ke, naik kereta api lambat ke, kereta jam ke apa kan? Tak sembahyang. Bila ni? Dalam 25 tahun yang lepas. Ajak lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Kata dia ni macam gadak raya cepat. Qada. Qada 23 tahun lepas punya sembahyang raya. Sabarlah, tak raya lagi oi. Kata, aku qada. Yang qada ni sunat ni pun sunat. Dia tak semua. Macam gerhana tak boleh. Sebab dia muqarin. Dia kena jadi baru ada sembahyang. Habis sembahyang. Tapi kalau macam raya ada. Duha boleh qada. 40 tahun lepas ada tak tinggal duha? Bukan duha, silat-silat dengan fardu-fardu tinggal. Okey. Ke macam tu. Qada. Bila qada ni? Lepas isyak. Allah. Kau sembahyang apa pula ni? Tadi dah sembahyang nampak cukup dah. Sembahyang qada. Qada apa? Qada duha. Duha apa tengah-tengah malam buta ni? Contoh. Boleh. Dituntut. Ini solat-solat mutlak ni apa? Solat sunat semua dah. Tak ada benda dah. Kerja dia sembahyang. Sembahyang dia full time. Kerja dia part time. Kita kerja full time kan? Sembahyang part time. Tengah kerja ni, Zuhur lah. Pergi Zuhur. Itu nama sembahyangnya part time. Kerja full time. Dia tidak. Dia kerja. Dia sembahyang dia full time. Lepas sembahyang. Lapar perut ni. Lapar perut nak makan mana ada nasi. Kena cari duit. Cari duit lu. Maknanya kerja dia tu part time. Kerja, dapat duit. Cukup lah ni untuk 2 hari. Ambil, makan. Tak payah kerja dah. Kerja sembahyang, buat sembahyang baca Quran. Buatlah ibadah. Lepas tu lapar perut. Dah habis dah. Pergi kerja balik. Dia panggil kerja dia part time. Sembahyang dia full time. Ibadah dia full time. Wali tu. Wali. Kita tak kerja full time. Sembahyang yang part time. Ya, sembahyang kita part time. Cuba kalau kata ada kerja. Kita pendekkan sembahyang. Biasa kita sembahyang Zuhur 10 minit. Lama sikit lah, 10, mungkin 12 minit. Sebab slow, relax je. Cuba ada kerja.
Ada kerja sikit. Kita buat 4 minit. Maknanya wajib-wajib je, tak ada sunat-sunat lah. Janji sah. Itu tandanya sembahyang kita, ibadah kita ni part time aja. Yang full time kita dunia. Itu kita. Tapi adakah salah? Tak salah. Bukan cerita salah. Kita cerita ibadah je. Kata, habis salah ke? Bukan salah. Janji yang penting solat, sembahyang yang wajib. Walaupun buat yang wajib-wajib sahaja, walaupun 4-5 minit sahaja, sah tetap sah. Salah tak salah. Kita bukan cerita salah. Okey? Jadi solat mutlak ni sembahyang aja. Aku solat, Allahu akbar. Itu je. Aku solat, itu aja. Betul, Allahu akbar. Tapi kalau ada yang qada-qada masa muda-muda dulu, fardu-fardu yang yakin lah. Yang tak yakin tu tak payahlah. Tak mungkin ada kod. Tak ada kod-kod lah, tak payah. Tapi kalau aku yakin memang ada lah. Masa umur 14 dah balik dah. Masa umur 20, macam kan? Ada, kena qada. Memang yakin lah. Memang kena yakin. Kena yakin ada. Boleh ingat tak anggaran berapa hari? Kalau tak tahu hari, buat anggaran agak-agak. Ada 3,000 hari. Melampau. 3,000 kali melampau. 1,500 macam banyak sangat. Hanya tu anggaran lah. 500 kurang sikit kot. 300 lebih sikit. 300,500. Okey dah. Ambil angka 300,500 tu qada. Sebab dah tak ingat macam mana. Qada aja 300,500 kali, 350 kali. Tak tahulah berapa, ikut terpulang lah. Ada orang dia kenal surah masjid, dia kenal semayang bang kan. Dia kenal semayang bang ni umur 40. Sebelum tu tak kenal. Jadi kat situ ada berapa tahun. Jangan akhir halal macam tu je. Akhir halal tu dah taubat dah. Taubat satu cerita untuk yang akan datang. Yang lepas hutang. Hutang wajib dibayar walaupun walaupun tidak dituntut, wajib bayar. Kena bayar. Jangan pula kita hutang tak bayar tapi sedekah bagi. Sedekah ni hutang tak bayar. Macam ni agak-agak. Kita hutang kawan kita 10,000. Pinjam 10,000 je. Nanti aku bayar. Bila? Bulan depan. Kata lagi tu. Dapatlah 10,000. Lepas tu 30 tahun berlalu. 30 tahun. Sebab saya nak cerita tentang semayang nanti. Saya ambil banyak terus lah. Semayang masa muda-muda tinggal. 30 tahun berlalu. Tak bayar lagi. Tapi masih lagi kawan baik. Bagus kawan dia ni. Kalau kita putus saudara. Duduk kat lain lah bergaduh. Bergaduh lagi lah. Tak baik elok. Lepas tu, ada lagi. Aku tak halal lagi. Bukan kata aku halal. Dia kata hutang. Akadnya hutang. Jadi kenalah bayar. Apa tak bayar dah 38 tahun ni. Lepas tu, dia telefon. Tolong teman aku jap. Aku nak pergi masjid ni. Buka puasa. Boleh. Kawan-kawan, pergi. Kau tahu tak? Sebelum ni aku sponsor. Ada 500 orang makan. Hutang tak bayar ni. Agak perasaan kawan dia macam mana? Bengkak tak? Bukan bengkak, bengkak. Okey. Lepas tu pula, masa nak buka tu, lepas habis buka tu, ada buat pengumuman, terima kasih kepada Haji tolong telah menginfakkan ni semua sekali sebanyak RM12,000 ni. Dengan cerita dia masih lagi nak menyampaikan cek. Datang pengurusi masjid, pegang cek, dia bagi lagi cek RM50,000. Terima kasihlah, kita akan gunakan duit ni untuk mengimarahkan masjid ni. Saya nak cerita kawan dekat sebelah tu, kelip. Aku punya 10,000 dah lah 38 tahun. Agak-agak macam mana perasaan? Begitulah yang kita ni dah lah buat salah dengan Allah. Itu dengan orang kawan baik. Ini dengan Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Punyalah kita langgar perintah dia dulu. Lepas tu pula Allah bagi tak tarik nyawa kita sampai 38 tahun kemudian tak mati-mati lagi. Maknanya kasih sayang Allah tu. Dan kemudian kita semayang tarawih. Nampak? Nampak macam bunyi tak elok. Semayang tarawih kan baik. Semayang je lah. Bukan cerita semayang tarawih saja. Cerita daripada awal. Jangan baca tajuk. Sekarang, orang baca tajuk, bantai. Kan? Jangan baca tajuk aja. Tengok. Full story. Story dia dah 38 tahun tak bayar hutang. Tiba-tiba, semayang tarawih. Bukan salah kat tarawih. Salah kat 38 tahun tu. Patutnya sejam 2 jam semayang tarawih tu semayang qada. Kalau qada subuh dapat 20 rakaat tu. Maksudnya 10 kali 20 rakaat. 20 10 kali lah. 10 kali tu subuh bayar hutang. Kalau hutang 10,000 kawan tadi tu dah bayar dah tu 200 setengah. Okey lah bayar juga 200 setengah. Ada baki lagi.
Ini 50,000 cek. Kita kadang-kadang, itu antara tipu daya syaitan, itu antara tipu daya nafsu juga. Kalau nak kata tipu daya syaitan, syaitan tak ada, kena ikat. Tipu daya nafsu di bulan Ramadan. Tipu daya. Sebab kita beribadah bukan ikut nafsu. Ibadah kita ikut apa yang Nabi kata. Nabi kata, kalau tinggal semayang, dalam keadaan lupa, kamu terlupa, tertidur, terlupa, terleka, bukan sengaja. Bila tinggal semayang fardu, maka wajib qada. Nabi kata gitu. Jika kamu terlupa, terleka, tak sengaja, tertidur, meninggalkan solat fardu, maka kamu sedar, qada. Ingat, qada. Itu kalau tak sengaja. Kalau sengaja, ayat dia apa? Kalau sengaja, tak payah qada itu. Kalau sengaja, lagilah. Kan? Kalau tak sengaja pun kena qada. Tak sengaja tinggal. Sebab Nabi tak cakap sengaja. Nabi tak pernah cakap, sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka hendaklah dia ganti. Nabi tak pernah cakap. Dia kata, sesiapa yang meninggalkan sembahyang kerana terlupa, kerana tertidur, tak sengajalah, hendaklah dia qada bila dia ingat, bila dia sedar. Kalau terlupa pun Nabi suruh qada. Kalau sengaja, kalau orang yang tak berapa sejahtera akal, dia kata, Nabi tak cakap. Nabi cakap kalau terlupa je. Kalau terlupa, baru kena qada. Kalau sengaja tak payah. Itu tak sejahtera akal. Sepatutnya, yang sejahtera macam mana? Yang sejahtera akalnya. Kalau terlupa, kena qada. Kalau sengaja, lagilah kena qada. Dengan min babil aula. Lebih-lebih lagi kena qada sengaja. Itu orang sejahtera cara fikir. So, ada orang tak sejahtera, dia kata tak kena qada. Asal pula kena qada? Nabi kata kalau terlupa, kalau tertidur baru qada. Kalau sengaja tak payah. Pelik tak? Kita naik kereta, kita langgar. Dong kereta dia. Allah habis dah. Ganti. Aku sengaja. Kalau tak sengaja yang kena ganti. Kalau sengaja tak payah ganti. Mana kau pelik cara fikir? Mau fikir gitu lah. Tinggalkan sembahyang dengan sengaja, tak payah ganti. Tak sengaja, baru ganti. Sekarang aku sengaja langgar. Tak payah ganti lah. Cara fikir yang sama. Tak boleh lah tu. Tahu pun cara fikir salah. Kalaulah aku nak keluar kereta, terkena kereta kau, kepek, habis rosak, tak sengaja, kena ganti tak? Kalau sengaja, lagilah kena ganti. Macam tu lah sembahyang. Saya nak cerita, ada golongan zaman-zaman sekarang ni yang dia kata tak payah ganti. Sebab Nabi tak sebut kalau sengaja, Nabi sebut kalau tak sengaja. Dia tu kata tak sejahtera cara dia fikir. Akal dia tak pandai pakai. Dia guna ikut nafsu dia. Kalau tak sengaja tergesel kereta orang pun kena ganti. Kalau sengaja lebih-lebih lagi. Kalau tak sengaja tinggal semayang pun kena ganti. Kalau sengaja lagi lah. Jadi jangan lupalah kodok-kodok kita. Ustaz, ada yang saya dengar, dia kita solat sunat tarawih itu sunat. Lepas tu kita tak boleh niatkan dengan kodok fardu. Sebab fardu tu berat. Sunat tu Kita semayang belakang imam. Macam tu ayat. Nak tolong betulkan soalan. Sebab soalan salah, jawapan pun salah. Soalan tu kena betul, baru jawapan boleh betul. Soalan tu salah. Kita betulkan soalan dulu. Kita semayang belakang imam. Maknanya makmuman lah. So ada orang semayang belakang imam, tak makmum. Itu loh, buruk. Tak ada. Okay. Dia semayang belakang imam. Jadi makmuman. Imam sembahyang sunat tarawih lah. Dia semayang fardu. Maka ada orang kata tak sah. Sebab fardu tu berat, sunat tu ringan. Maka tidak sah. Tu soalan ni kan? Asal pula? Tak apa benda berat ringan. Mana yelah fardu lah. Okey. Pernah tengok ni, kita jangan cerita ilmu dulu. Kita cerita orang dulu buat. Kadang-kadang orang dulu buat ni, itu pun dah boleh menjadi hukum. Tapi sebenarnya tak boleh hukum. Itu pun dah boleh, kita boleh nampak. Pernah tak habis sembahyang maghrib, dia lambat sampai. Dia tengok ada orang sembahyang sunat. Dia nak sembahyang maghrib, dia duduk belakang. Tu boleh. Cerita orang dulu-dulu buat dulu. Jadi kita cerita ilmu. Ni cerita dulu. Takkan orang buat orang dulu salah. Orang dulu lagi lebih pada kita. Amalnya lebih pada kita, ilmunya lebih pada kita. Nabi sebut makin lama makin teruk manusia ni. Jadi orang dulu buat, saya masa tahun 80-an saya tengok dah. Pakcik ni pergi, Allah lambat. Tengok
dah doa, lepas habis doa dah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alamak. Dia pun tunggu kejap, ada orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib lah, dia duduk belakang. Allahu akbar. Cek. Dulu sentuh, sekarang dah tahu tak boleh lah cek-cek tu. Tak payahlah, kuatkan suara je. Allahu akbar. Tak payah dah duduk apa ni sangat. Duduk belakang dia, duduk gini. Tumet ni gini. Maknanya dekat sangat, takkan tak rasan tengok. Bunyi Allahu akbar. Cukup dah. Tapi dulu tak. Allahu akbar. Apalah. Makruh hukumnya buat macam tu. Okey. Kemudian maknanya yang depan tu sembahyang sunat, yang belakang sembahyang fardu. Tu. Maknanya orang dulu semua salah. Kat situ pun kita boleh agak, bukan nak ambil hukum daripada orang dulu. Orang dulu ada je buat salah. Tapi daripada fenomena yang berlaku tu, okey je. Tak ada apa pun. Okey, kita ilmu pula tadi yang biasa berlaku. Sebab kadang-kadang bila kita dapat benda pelik, sekarang ni kan benda pelik kat media sosial boleh dapat, kita cuba tengok orang dulu buat. Kalau orang dulu pun buat benda tu, kita slow kejap. Mungkin ada sesuatu, mungkin. Kita jangan, orang dulu pun salah. Jangan, sabar dulu. Mungkin salah, ya, mungkin salah. Orang dulu buat tak semestinya betul. Banyak je yang salah. Tapi bila orang dulu buat, lebih-lebih orang-orang ilmu, orang berilmu buat. Orang-orang dulu tu semua ilmu. Maka kita stop kejap. Mesti ada penjelasan. Aku tak nak cakap apa-apa. Kat situ lah. Sebagai kita berhati-hati kan. Sembahyang berjemaah, dia ada syarat. Nama syaratnya syarat qudwah. Syarat mengikut. Syarat jadi makmum. Saya tak tahu dalam ni ada ke tak. Sepatutnya kena ada lah. Syarat qudwah. Syarat untuk jadi makmum. Syarat untuk jadi makmum. Tak ada. Fardu sembahyang, syarat-syarat sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Sunat-sunat bagi sembahyang berjemaah 168 ada. Takkanlah tak ada tak. 168 ni kan. Pendeknya. Sembahyang berjemaah. Ni syarat-syarat dia. Bukan susah pun. Sembahyang jemaah saya ambil dia punya ni je. Mafhum dia je. Sembahyang jemaah ni sembahyang ramai-ramai. Imam kena seorang, tak boleh ramai. Dia sebut sini, makmum ramai tak apa. Pahalanya sangat besar. Lepas tu, syarat yang pertama, kaifiat. Syarat pertama, imam kena duduk kat depan. Makmum sebaris belakang. Tu syarat lah tu. Wajib makmum niat makmum. Tu syarat dia. Maka imam pun sembahyang dengan niat jemaah. Makmum turut imam akan sekalian rukun fi'li. Apa imam buat, makmum kena buat. Jangan lawan tokeh. Itu syarat dia. Jangan mendahului imam apa kelakuan sembahyang. Jangan cepat pada imam. Silat-silat cepat pada imam boleh batal. Itu syarat lah tu. Tak sah imam perempuan, imam lelaki makmum. Itu syarat dia. Tak sah orang jahil jadi imam. Jahil dengan maksud apa? Yang lebih qari daripadanya. Maksudnya dia tu baca tak betul. Makmum baca betul. Tak boleh. Kalau perempuan nak jadi makmum, tempat kedudukan. Itu je. Mana ada? Jika nak imam tu, nak jadi makmum, pastikan imam kena fardu juga. Tak ada. Tak ada. Boleh. Tak jumpa. Oh, yang Jawi. Yang Jawi tak ada nak cari Pina butir mata. Sebab kalau yang Rumi ni senang. Kalau yang Jawi ni pening kepala tengok. Carilah. Jumpa. 37. Tak tahulah berapa. Carilah. Ya. Ni yang saya sebut tadi yang Rumi. Jadi mana ada ke syarat-syarat lain? Tak ada. Tu je syarat dia. Maka imam fardu, makmum sunat boleh. Imam sunat, makmum fardu boleh. Yang tak boleh ada dua perkara. Iaitu qada boleh. Imam tunai, makmum qada boleh. Imam qada, makmum tunai boleh. Imam fardu, makmum sunat boleh. Imam sunat, makmum fardu boleh. Apa lagi nak? Imam 4, imam 2, makmum 4 boleh. Imam 4, makmum 2 boleh. Semua boleh lah. Imam sunat semua dah sebut tadi boleh. Yang tak boleh dua je. Yang semayang tak sama. Ya, solat jenazah. Maksudnya masa solat sunat tarawih tu boleh. kita buat qada je lah. Boleh buat, bukan suruh buat. Boleh buat. Saya tak suruh, saya kata boleh. Kalau ada, buat apa nak qada, kami tak ada. Jadi soalan macam tu pula. Saya kata boleh buat, bukan suruh buat. Saya suruhnya qada semayang. Saya tak suruh jadi makmum ke apa. Saya suka katanya buat semayang mesti dia qada kalau tinggal. Tak boleh buat-buat lupa. Kalau ada masa semayang lah.
Dan janganlah kalau ada hutang banyak, janganlah sedekah. Bayar hutang dulu baru sedekah. Itu je cakap. Niat ikut imam. Boleh. Ustaz, bukan ke qada tu bila-bila masa kita boleh buat, maknanya tarawih ni setahun sekali je. Kalau nak pakai alasan tu kan. Pakai alasan tu. Dia kena tengok ke depan. Boleh pakai alasan tu, boleh. Tengok ke depan. Kalau katakanlah bila-bila boleh buat. Okey. Qada bila-bila boleh buat. Soalannya, buat ke? Satu. Ya, okey. Kalau orang tu buat, memang buat. Okey, nanti dulu. Okey. Kalau katakanlah, kita tak boleh tengok masa tu. Masa tu memang semua orang boleh cakap. Bila-bila boleh buat, nanti buat. Kena tengok akan datang. Tiba-tiba. Esok mati. Hari ni bulan Ramadan. Dia nak buat qada lepas bulan Syawal nanti. Ataupun dalam masa yang sama dia buat juga. Dalam masa yang sama dia buat qada juga bulan Ramadan, katalah, sangka baik. Dan tarawih pun ataupun yang sunat pun dia buat semua juga bulan Ramadan. Dan dia ada hutang lebih kurang 1000 sembahyang lagi yang wajib. Dia pun qada lah sambil-sambil buat yang sunat bulan Ramadan. Naklah suasana lah. Bila-bila qada ni boleh buat yang fardu. Yang tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan aja. Nanti qada lah. Maka yang 1000 tadi qada habislah 300. Tinggal 700 lagi hutang. Yang fardu. Yang sunat dia buat sekali ni. Sunat dia buat banyak-banyak sampailah 300 habis yang fardu. Yang sunat dia buat berapa ratus? 20 kali 3 600. Kita ambil 400 lah senang. 400 dia buat yang fardu. Dia qada yang fardu dalam bulan Ramadan 30 hari ni kita bagi. 30 hari bulan Ramadan dia buat 400 yang fardu. 600 yang sunat. 600 tu saya nak ambil tarawih 20 kali 3. Kan? Saja je. Boleh je nak letak angka lain pun. Saya nak cukupkan 1000. Jadi, kemudian 400 dengan 600. 600 tu sunat, tarawih. 400 tu fardu. Sambil-sambil. Oh, rajin tu. Oh, tak apalah. Tiba-tiba, masuk bulan Syawal, seronok sangat. Makan lemang, lekat, mati. Contoh. Okey, dia kena tengok akan datang. Tengok ke belakang memang tak ada apa-apa, tengok akan datang. Maka nanti dalam kubur dia kena palu lah. Sebab dia ada hutang. Berapa hutang dia? 600 lagi. Dia kata, kalaulah yang sunat tu aku buat yang fardu ni, settle lah. Kat situ masalah dia. Bukan kata tak boleh buat, boleh. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Macam tu juga hutang kan. Kalau boleh wasiat, tak apa. Aku ada hutang pakcik kau ni. Nanti ingat kau jangan duduk belasah semua paraid semua harta aku ni. Bayar hutang dulu. Kita boleh pesan. Yang ni siapa nak gantikan sembahyang? Mana boleh orang ganti sembahyang? Sembahyang tak boleh ganti, orang lain gantikan. Kita saja yang boleh. Kalau luput, maka tak boleh buat apa, habis lah. Jadi dia kalau tengok ke belakang, no problem. Tengok ke depan, problem. Tengok ke depan. Memang betul. Nanti agak-agak lah dalam kubur nanti, malaikat kata, mana 600 sembahyang? Kita kata apa? Nak jawab apa? Tak boleh jawab. Kalau kita boleh fikir kejap, kita kata apa? 600 sunat ada. 600 sunat. Okey, sekejap. 70 sunat sama dengan satu wajib. 70 sunat. Itu betul. 70 sunat sama satu wajib. Bulan Ramadan, satu wajib jadi 70 wajib. Dia ganda. Yang wajib jadi 70, yang sunat jadi fardu. Maknanya tetap menang fardu juga. Kemudian, bila dia kata, dia kata ada sunat, ambil lah, cover balik. Okey. Daripada 600 tadi, dapat cover berapa fardu? 70. Berapa je? Tak sampai 100 lah. Tak sampai 100 lah. Kalau 700 sembahyang, 70, mana 100? Tak sampai 100. Maka yang 600 hutang ni, okey, luput 80, settle. Ada lagi 520. Macam mana? Ambil lagi sunat-sunat yang lain. Itulah. Sunat-sunat yang penat-penat kita buat tu. Top up. Akhir sekali sunat-sunat beribu tu, dok top up yang fardu aja. Baik buat fardu sekali, settle. Nampak dia punya kat situ. Kita tengok yang lepas, yang ke belakang memang tak ada masalah. Tengok ke depan yang masalah. Jadi kata apa, aku tak mati punya, garanti tak mati punya. Okey. No problem. Macam tu je lah. Sebab dia memang akan dipersoalkan. Yang tak dipersoalkan yang macam mana? Dia tidur. Lepas tu letak semayang. Yang tadi saya cerita yang sengaja Yang tak sengaja. Dia tidur, tahu-tahu bangun pukul 8. Tak semayang subuh.
Kemudian dia qada tu. Dia tak wajib qada macam ni. Dia nak sembahyang tarawih, sembahyanglah. Dia wajib qada, tapi tak wajib qada segera waktu tu. Dia boleh nak qada. Aku setiap kali subuh adalah dalam 1000 kali. Teruk sungguh dia. Dia punya tidur tunggu tu tak boleh bangun. Kata ni bukan saja ni memang penyakit. Kalau tidur memang tak boleh bangun subuh. Bangun pukul 8 dengan tak sengaja. 1000 kali. Okey. Bila nak qada? Bila-bila. Sekarang masuk bulan Ramadan, nak sembahyang tarawih, silakan. Tidur dia mati. Tak kena. Pahala memang tak ada sebab dia tak sembahyang waktu tu, tapi tak kena dakwa. Sebab tak sengaja. Tidur, tak sengaja, terlupa yang lain-lain lah. Rufi'al qalam an salat. Dia angkat pena daripada nak tulis jahat ke ni, salat, 3 perkara. Antaranya, yang tidur sehingga dia bangun. Yang terlupa, yang tersilap. Kalau dalam tidur, dia cerai bini dia, talak sejuta pun tak jatuh. Aku cerai kamu talak sejuta. Tak jatuh. Ngigau. Sebab, rufi'al qalam. Qalam diangkat. Dosa pahala, diangkat. Tak kira. Salah kepada 3 golongan. Jadi dia ni tak sembahyang sebab tidur, bukan sengaja. Memang dia tak boleh bangun. Memang tak boleh, nak macam mana? Maka dia tak wajib qada dengan segera. Dia boleh pilih bila nak qada. Tiba-tiba tak qada, mati. Tak dipersoal. Cuma tak ada pahala je lah. Tapi kalau sengaja, itu kat situ yang masalahnya. Masalah tahu sembahyang wajib, tapi sengaja tinggalkan. Kat situ problem dia. Bila sengaja dah salah dosa. Bila dosa pula bukan dosa kecil, meninggalkan sembahyang dosa besar. Kemudian pula Allah bagi peluang 30 tahun, 40 tahun. Tiba-tiba, kat situ yang betul kata dia tak boleh tengok satu. Kalau tengok Ramadan, tarawih, qada. Kalau tengok itu aja memang rasanya lebih baik sembahyang tarawih sebab qada boleh bila-bila. Kalau kita tengok keseluruhan tu kata tu full story, cerita yang penuh. Allah dah bagi can 38 tahun. Kau nak apa lagi? Kan lain tu. Lain. Orang hutang yang kita 1000, janji nak bayar sebulan tapi tak bayar, lepas 5 bulan kita jumpa dia, kita cakap aku dah bagi engkau masa kan. Macam tu. Cuba kalau 38 tahun jumpa balik. Lain dia punya hentak meja dia lain macam tak? Bukan kau janji sebulan, dah 38 tahun. Tapi kalau 5 bulan, mungkin kan aku dah bagi kan lama dah macam tu. Kalau 10 tahun, mungkin kasar sikit. Kan? Gitulah. Begitulah perumpamaan je lah. Jadi bukan kata salah, tidak. Dia punya prioriti, aulawiyat, keutamaan. Kalau kita sembahyang, okey, kita kata aku nak sembahyang juga yang sunat, sayang. Okey. Apa tujuan sembahyang sunat? Sembahyang tu nak pahala. Kalau tiba-tiba dapat 70 kali ganda, nak tak? Nak. Habis asal tak buat, kata nak pahala. Sembahyang qada fardu dapat 70. Sekarang nak apa sebenarnya kita ni? Kata nak pahala, fardu buat 70 kali sunat, baru sekali je buat fardu. Tak nak, aku tetap nak buat sunat juga. Kenapa? Kau nak apa sebenarnya ni? Kata nak pahala qada sekali je 70 markah. Qada sekali 70. Qada sekali 70. Tak, aku nak yang sunat. Dia buat 70 kali, baru dapat 70, baru dapat 1. Macam buat 1. Ustaz, cuba Ustaz hurai yang 70 kali ganda tu. Tu pahala. Pahala. Kalau solat satu Jangan pula main ganda-ganda. Saya dah tahu nak pergi ke mana. Saya dah tahu. Kalau macam tu, ambil duit sikit dalam 10,000 pergi Mekah. Dekat Mekah 100,000 Masjidil Haram. Qada sekali je 100,000 satu hidup. Jangan main matematik. Saya dah tahu dah nak ke mana. Saya tengok muka saya dah tahu dah. Dia nak kona ke mana. Tak apa, saya bawa pergi Masjidil Haram terus. Masjidil Haram. Bulan puasa lagi. Dah lah 100,000 kali pula 70. Jadi 700 lah, tak nak sebut 7 juta. Jadi aku cuma qada subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Cover. Bukan 70 tahun hidup aku. 700 tahun boleh cover. Jangan main buat macam tu. Jangan buat. Cerdik ni. Ini pahala saja. Ya, biasa. Allah. Sebenarnya soalan ni saya dah lama dah dapat. Yang geng-geng cerdik ni kan. Cerdik nak konak tu saya dah dalam poket lah. Itu saya tahu dah. Okey. Allah. Subuh saja ke satu hari? Dia ada 2 cara. Yang terbaik dia ikut turutan. Dia ikut hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang terbaik, yang paling afdal lah. Sebab kita delete macam delete lah. Hutang aku sehari delete,
Sehari, delete. Macam tu, soalan macam tu. Settle. Itu terbaik. Bukan semestinya. Yang okey jugalah. Terbaiklah juga. Qada subuh pun boleh juga. Boleh. Tapi kira untung subuh tu kan 2 rakaat je. Bukan untung, cepat sikit settle lah. Dan jangan buat kunut kalau ramai-ramai. Ingat tu. Sujud sawi pun jangan. Sebab kalau ramai-ramai, jaga maruah. Sebab maruah kena jaga juga. Banding sama-sama. Jemaah lain pun sama. Pun sama juga. Kalau boleh jangan cakap, diam je. Seolah-olah kita ni memang daripada kecil lagi, ya Allah baiknya. Anak siapa lah ni dari kecil ni kan. Seolah-olah gitu. Sebab benda yang lepas kita tak boleh buka. Aib yang lepas Allah dah suruh tak boleh buka. Kalau buka berdosa. Buka aib yang ada, saya pernah dengar satu macam motivasi tau. Dia suami isteri ada motivasi, dia suruh cerita yang dulu-dulu supaya dapat lebih pengajaran untuk orang lain dah lebih. Macam baiklah dari sudut satu segi. Tapi sebenarnya tak boleh. Ada yang suami dia tak tahu pun isteri dia macam tu. Isteri tak tahu pun suami dia macam tu. Terpaksa kena bongkar dalam tu. Sebab nak bagi kita ni suami isteri tak boleh ada rahsia langsung. Jadi kena bongkar. Sebab mereka pun dah nak bercerai dah. Sebab apa diorang nak bercerai? Sebab tu diorang datang motivasi tu. Mudah-mudahan dapatlah kan. Diorang nak bercerai dah. Jadi macam mana ni yang apa dia panggil lah? Bukan kaunselor ke apa dia panggil. Yang ni yang depan ni cakap ni. Dia suruh cakap. Sebab apa yang kawan nak cerai ni? Sebab ada rahsia. Tiada rahsia di antara kita. Okey. Motivator Tidak ada rahsia di antara kita. Masa dia cerita tu beratus orang dengar. Rahsia benda. Kita lepas tu duk rakam. Allah. Berdosa tu. Aib Allah tutup, haram buka. Kalau Allah dah buka, terpaksa. Dah terbuka. Allah tutup, haram buka. Antara buka aib adalah malam-malam Ramadan, tiba-tiba terawih bunyi buka witir. Allahumma hdini fi man hadait. Buka aib lah tu. Habis tu macam mana? Tak payah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sunat kunut. Tak kunut, sunat sujud sahwi. Dua mazhab lagi tak sunat kunut. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi tak sunat. Malah buat kunut silap-silap boleh batal mazhab lain. Masa ni lah nak guna. Bukan main bantai nak guna. Ni dah tak boleh. Jadi maka kita ramai-ramai, kita pun sembahyang macam 2 rakaat. Orang tengok lepas sembahyang maghrib dia sembahyang sunat bagus sungguh. Sebelum sembahyang maghrib sembahyang 2 rakaat. Tarawih sembahyang deret. Baik, aku respect. Dia tak tahu kotak dulu. Kotak dulu. Jangan beritahu orang. Cuma digalakkan kunut tu, baca kunut pendek. Dah sebut dah sebelum ni kan. Kunut pendek. Tu lihat lagi tu. Saya dah ajar dah sini kunut pendek. Tak sempat. Rakaman ada boleh tengok. Balik tu, buka YouTube, change balik. Stop, tulis. Sebab kadang-kadang kita nak fokus. Duk tulis kan. Kadang-kadang lah tengok orang kan. Kan ada kunut pendek. Tapi bukan kunut dalam cerita orang nak kahwin tu. Bukan. Nak kahwin ni reti mengucap tak? Mengucap. Reti tak? Baca kunut nak tengok tak? Kunut panjang ke kunut pendek? Try kunut panjang. Kunut pendek. Kunut. Bukan auto. Ni kunut pendek sungguh. Kunut pendek sungguh. Allahumma ghafirli ya ghafur. Tak pendek? Boleh juga. Allahumma arhamni ya rahim. Boleh juga. Sama je. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, ya ghafur, ya maha pengampun. Lepas tu wasallallahu lah macam biasa. Wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh sallam. Wasallallahu. Selawatlah. Dalam kunut dia kena ada doa, dia kena ada puji, dia kena ada selawat. 3 ni ada, maka dia nama kunut. Allahumma ghafirli, doa, ya Allah ampunkan aku. Ya ghafur, ya maha pengampun, puji. Wasallallahu, selawat. Situ. Jadi masa imam sami Allahu liman hamidah, Allahumma fil ya ghafur. Slow-slow aje. Tak angkat tangan. Sebab angkat tangan sunat hayah je. Baca kat mulut sunat ab'ad. Kunut yang ini yang sujud sahwi yang kat mulut ni, bukan angkat tangan ni. Tangan ni sunat aja. Sunat hayah aje. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allahumma fil ya ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam dah sujud dah. Wassallallahu wa wasallam sujud. Orang ingat lambat sikit, orang akid utut. Padahal cik kunut. Macam tu je lah.
Tak perasan. Memang tak perasan. Kalau kata takut lambat, jangan baca jangan baca Rabbana lakal hamd. Sebab Rabbana lakal hamd sunat hai'ah. Kunut sunat abad. Jadi nak jaga takut lambat, nak jaga itu, tak payah baca sunat hai'ah. Subuh je dah terawih tau. Subuh je. Tak dengar? Allah maghfirli ya ghafur. Apa soalannya? Adakah kaedah baca kunut ni kita boleh guna masa kita dalam sembahyang di Makkah? Boleh lah. Bukan boleh, eloklah buatnya tu. Saya buat gitu. Saya buat. Sebab kawan saya hampir-hampir nak kena siku dengan Pak Arab. Dia kunut. Kadang-kadang duduk sebelah Pak Arab, ada ekstrim biasa. Ya. Dia pun tak angkat tangan. Dia angkat tangan. Allah mahdini fi man gini Pak Arab tu. Dia kata nasib baik dia sempat elak. Ada. Tapi biasanya okey je sekarang kan. Adalah nasib dia. Tapi tak. Sami Allah liman hamidah. Saya try mula-mula dulu. Sami Allah liman hamidah. Allah mahdini fi man wa afini fi man afid wa tawallini. Saya cuba dulu. First sampai wasallallahu, imam duduk di antara sujud, baru saya sujud. Macam tak syok tak comel. Tapi boleh lagi lah, sah lagi. Dia jangan imam sujud yang kedua. Imam sujud kedua baru batal. Imam duduk di antara dua sujud, itu merah, line merah, border bahaya. Tak syok. Saya try kali kedua. Tak syok lepas tu Allah maghfirli ya ghafur wasallallahu. Itu memang confirm sempat. Saya cuba Allah mahdini fi man hadid wa afini fi man afid wa tawallani. Wa barik li fi ba'd wa qini bi rahmatika syarra ma qad fa innaka taqwi. Memang imam duduk di antara dua sujud, masa tu baru sujud. Baru turun. Jadi tak syok memang sembahyang tak syok. Dua kali saya try tak syok. Okey. Angkat tangan masa tu dia batal tak solat? Tak. Angkat tangan boleh, cuma tadilah. Macam dia menyalahi imam? Tak. Menyalahi imam yang tak boleh, menyalahi yang wajib tu. Yang sunat tak apa menyalahi. Tak apa tu bukan maksud bagus. Tak membatalkan. Menyalahi imam yang sunat tak membatalkan. Menyalahi imam yang wajib batal. Menyalahi imam yang sunat ada berapa? Sekejap. Ada berapa? Kena kira baru ingat. Menyalahi imam yang sunat. Maksudnya kalau imam buat sunat, kita tak ikut, batal. Ada berapa? 3 ke 4 macam tu. Nanti kita kira kemudian. Secara umumnya menyalahi tak ikut imam yang sunat tak batal. Imam amin kita tak amin. Sunat tak batal. Imam subhanahu wa ta'ala kita subhanallah. Imam sami Allah angkat tangan, kita tak nak angkat tangan. Semua tu yang sunat-sunat tak batal. Kecuali saya kena kira baru ingat. Yang pertama sujud tilawah. Imam sujud tilawah sunat, makmum kalau tak buat batal. Satu. Yang kedua tahiyat awal. Menyalahi imam, tak ikut imam. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh tinggal. Bukan tahiyat awal bukan. Sujud sahwi. Sujud sahwi, imam sujud, makmum mesti sujud. Padahal sujud sahwi tu sunat. Itu tak boleh lawan. Walaupun sunat. 2 tahap. Apa satu lagi kunut. Kunut menyalahi tak apa. 2 saja. Hanya 2 sunat aja kena ikut imam buat. Kalau tak ikut batal. Iaitu imam sujud tilawah yang baca sejadah tu. Imam sujud kata Allah sunat je pun, relax kat atas ni. Batal sembahyang dia. Yang kedua sujud sahwi. Imam sujud sahwi atas apa-apa kesalahan, tak tahulah kesalahan dia, maka makmum ni wajib ikut. Makmum tak ikut, makmum batal. Walaupun sujud sahwi tu tak wajib, sunat. Selain daripada tu, semua boleh menyalahi. Cuma dengan menyalahi imam, kurang markah. Batal tak batal? Kurang pahala. Dan kalau kata kurang pahala tadi, dia tengok juga. Kalau benda tu benda yang boleh kautim lagi, pahala tak kurang. Kalau saja-saja, macam tadi, memang kita mazhab Syafi'i kunut. Maka kita angkat, menyalahi. Itu tak betul. Angkat tangan, tak. Sebab masih lagi boleh. Sunat ab'ad. Kuat tu. Sunat ab'ad tu kuat. Maksudnya, kalau sembahyang, tak buat sunat ab'ad, macam seolah baju terkoyak. Tapi baju masih lagi ada. Rukun, habis langsung. Batal. Kalau tak ikut rukun. Sunat ab'ad. Sunat hai'ah, dia cuma aksesori. Imam buat, makmum tak buat, makmum tak ada aksesori. Macam aksesori lah. Kalau macam orang tu, bulu mata, aksesori. Misai janggut apa aksesori je. Kalau tak ada pun, jadi orang juga. Masih lagi jadi orang. Sunat ab'ad, kalau orang nisbah apa? Tangan kaki. Besar. Tak buat sunat ab'ad, kaki tak ada, tangan tak ada. Tapi boleh hidup lagi. Ini nisbah. Ini dalam kitab Muniyatul Musalli. Dia nisbahkan orang sembahyang tu kan. Kalau tak buat sunat hai'ah tadi, yang kat tangan semua tak buat yang tu semua,
Cuma kurang aksesori kat muka, kat badan, macam tu lah. Nampak macam hidung tak ada. Lubang ada. Boleh nyawa, tapi hidung ni tak comel lah. Bodoh lah. Begitulah kalau orang tak buat sunat hayat. Lepas tu pula gigi tak ada. Lidah tak boleh, lidah kena baca kan. Gigi tak ada. Gigi tak ada boleh je jadi orang kalau tak ada gigi. Tetap orang juga, tapi comel. Lepas tu pakai gigi palsu nak bagi comel je lah. Ini gitu. Jadi nak bagi comel. Itulah perumpamaan sunat hayat kalau tak buat. Sunat hayat macam tak ada tangan, tak ada kaki. Hidup ke? Tak ada tangan, tak ada kaki, hidup lagi. Hidup, tapi nampak cacat. Sebab tu sunat hayat tu kuat. Sebab tu buat juga. Buat juga. Tapi kalau sunat hayat dengan sunat hayat, pegang kat sunat hayat. Jadi kalau dekat Mekah buat gitulah. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tak ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma fil ya ghafur. Rabbana lakal hamd takut tak dan kan. Allahumma fil ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina. Masa ni imam dah sampai sujud dah. Saya dah biasa buat dah. Wa sallallahu ala, imam dah sujud dah. Jadi relax wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Turun. Masa turun tu kadang-kadang letak je kepala, imam kat. Kadang-kadang selisih. Tapi okeylah. Okey lah. Baca. Sama kurang. Tapi yang penting bayar hutang. Bayar hutang. Biarlah walaupun tak lengkap, walaupun tak sempurna, kurang pahala, tapi hutang terbayar. Kalau macam bayar duit 10,000 tadi, semua duit buruk-buruk. Mu ni pergilah tukar kat bank. Balah pakailah. Tapi duit buruk. Tapi bayar. Dia nak terima tak? Terima duit buruk pun. Allah ni duit ni dekat pasar ni ada darah-darah sikit. Allah, bolehlah janji duit. Atau bagi duit shilling. Bayar 10,000 duit shilling. Dia terima tak? Terima, tapi macam tu lah. Jadi daripada langsung tak bayar. Aku ada 10,000 nak bayar duitmu, tapi duit shilling. Sebab tu aku tak bayar selama 38 tahun. Kita kata apa? Kata dia, bayar je lah. Aku tahulah nak buat macam mana. Kita kata gitu kan. Begitulah juga. Buat je lah walaupun kurang. Janji bayar hutang. Pakai kunut pendek tu lagi. Pakai kunut pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Maksudnya sesuai. Ya Allah, ampunkan aku yang Maha Pengampun. Wahai Maha Pengampun, ampunkan aku. Sebab tu aku qada ni, minta ampun lah ni. Lepas tu wasallallahu sampai habis, settle. Tak tarawih dah malam ni tak. Benda tu niat aja. Lain semua sama. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud semua sama. Bezanya niat. Mana kita tahu niat-niat ke orang-orang? Mana kita tahu? Dan bergantung pada orang. Ada background orang tak ada nak kodok benda aku daripada kecil semayang. Ada orang background masing-masing. Background masing-masing. Tak sama. Tak sama. Jadi, tapi jangan. Yang ni tak boleh. Macam mana? Rasanya ada kod. Tu tak payah. Tarawih. Tapi dulu-dulu ada. Tapi tak ingat. Tak payah. Kalau tak nak buat anggaran tak payah. Kita buat anggaran. Berapa? Tak tahu. Mungkinlah kod. Mungkin dulu-dulu kan. Masa bukannya kira sangat. Tapi aku tak tahulah ada ke tidak. Tak ada. Dia kena ada. Dia kena ada nombor. Ada angka. Kalau kita buat macam ni, kita kalau memang sunat kedua, kita kalau roboh. Jadi kita lepas imam bagi salam, kita tambah. Boleh? Tapi kat situ kembali balik terbukalah. Terbukalah apa hal ni? Asyik lepas salam tambah, lepas salam tambah, lepas salam tambah ni. Ini something wrong ni. kita dah tak malu dah. Yalah. Okeylah. Saya nak cerita kita selain daripada dituntut untuk qada, kita dituntut juga untuk tutup aib. Jadi buat sekali itulah. Aku tak kira lah aku nak buat. Sah, boleh. Boleh je. Cuma kita dituntut untuk, sebab bila aib kita terdedah, orang akan pandang lain. Bila orang pandang lain, itu doa tu, pandangan orang tu. Jadi bila dia pandang lain, dia kurang doa kat situ. Kalau Allah, haji ni, hebat. Kita rasa hebatlah haji. Padahal haji ni pun dulu hero juga. Apalah haliang kau dulu. Boleh tahan. Tapi ada doa tu. Allah, baguslah. Dia punya tengok cara pandang. Itu doa. Doa bukan sebut mulut aja. Doa termasuk juga cara pandang tu. Kita pandang tu, pandang apa? Pandang sejuk mata kan, istilah kan. Pandang sejuk, pandang. Sebab tu ada penyakit ain. Pandang takjub. Pandang yang tak diselangi dengan nama Allah. Menyebabkan kena penyakit tu. Sihir yang terjadi dengan tak sengaja tu. Ain. Jadi hati-hati je. Yang ain sebab apa? Sebab pandangan tu dia ada. Dia bukan kosong. Dia ada. Cuma pandangan kita ni,
Pandangan doa dia panggil. Pandangan sejuk mata lah, sejuk mata. Tu doa. Tiba-tiba dengan terbuka aib, tak apa-apa sejuk dah. Jadi kurang doa. Jadi kat situ yang nak kena sorok. Tak kira lah aku nak buka. Peduli apa? Pasal pula orang masing-masing. Bukan kau nak jawab untuk aku nanti. Aku jawab juga. Sebab aku nak sorok-sorok dah menyusahkan hidup aku. Aku tak kira. Boleh je. Boleh je. Faham saya nak sebut apa tu? Ustaz, kalau kita macam setiap kali sewaktu kita qada. Macam subuh kita qada subuh, zuhur kita zuhur. Itu yang paling terbaik lah. Senang. Dikira juga ke tak payah? Kira. Kena kira tak? Kita kena kira berapa yang kita nak qada ni. Dia begini. Kita tak boleh sembahyang fardu lebih daripada 5 kali sehari. Kalau qada pun sama lah juga. Qada tu maksud lebih lah. Tak boleh. Yang satu tak boleh. Habis dia ni sembahyang subuh banyak kali, itu qada. Yang saya tak boleh. Sahabat datang, dia kata aku nak sembahyang, aku tak nak buat benda lain, aku nak sembahyang je. Nabi tak bagi. Aku orang paling bertakwa di kalangan kamu. Aku juga berkahwin, aku juga makan, aku juga. Panjang hadis tu. Seorang sahabat kata, aku tak nak kahwin. Nabi kata tak boleh. Beri hak diri. Hak diri kena bagi. Hak rehat. Zaman sekarang ada baru hak healing. Zaman baru ayat baru. Dulu tak ada healing. Sekarang ni orang ramai penyakit. Sebab tu perlu healing tu sembuh kan. Ramai penyakit. Lepas tu ada satu lagi hak healing. Lepas tu hak beli jiwa. Macam-macam sekarang ni. Beli jiwa. Pergi mana ni? Pergi cuti Ustaz. Cuti sama. Beli jiwa dia cakap. Kata apa benda beli jiwa? Puas aku Google. Baru jumpa. Beli jiwa. Mana kerti ayat-ayat macam tu? Jadi kena bagi hak. Antara haknya bagi makan yang cukup. Jangan mogok lapar. Tak bagi hak kat badan tu. Jaga betul-betul. Kalau kekemasan tu trim elok-elok. Tu hak badan lah. Yang Allah bagi pinjam je. Hak tu. Jadi bila hak tu, bagi hak tu. Nabi kata bagi hak badan kamu. Bagi hak badan kamu. Jadi maknanya nak sembahyang je tak boleh. Nabi tak bagi. Sembahyang fardu ni. Nak buat yang sunat. Fardu tak boleh. Tiba-tiba kita sembahyang, aku qada je fardu. Kalau ada mana-mana nanti, dia masuklah kat situ. Kalau tak ada, kira sunat lah. Itu yang tak boleh gitu. Kalau boleh macam tu, tak payahlah sembahyang sunat, sembahyang fardu lah semua. Kalau tak jadi fardu, dia jadi sunat juga. Buat apa kita sibuk-sibuk sembahyang sunat? Sembahyang fardu je apa yang fardu qada. Kau ni dah habis qada. Aku dulu mana ada tinggal sembahyang pun. Tak je lah qada. Kalau tak jadi qada jadi sunat. Boleh ke macam tu? Mana boleh. Fardu lah, sunat lah. Malah kalau kita nak sembahyang 2 kali pun tak boleh. Jap lagi kita nak sembahyang 2 kali boleh, tapi syarat yang ketat. Nak sembahyang 3 kali tak boleh. Contohnya zuhur jap lagi kita sembahyang. Seorang-seorang. Tengok mana haji ni tak ada. Sembahyang Lepas habis sembahyang tengok baru sampai. Lambat sikit. Sabarlah sikit dah sembahyang dah. Okey, dia dah sembahyang zuhur. Tunai. Nak sembahyang zuhur sekali lagi. Hukum asal tak boleh, haram. Nak sembahyang zuhur je pun. Ada satu jenis sembahyang namanya mu'adah. Dia boleh. Haji ni buat jemaah, dia ikut kat belakang. Sembahyang nama mu'adah. Sembahyang ulangan. Hanya boleh sekali aja ulang. Itu pun martabat sunat. Cuma sembahyang saja aku solat fardu zuhur makmuman. Kenapa kau solat zuhur? Kan kau dah solat seorang-seorang tadi. Yang seorang-seorang tadi yang mengangkat kewajipan, yang wajib. Yang ni aku nak pahala lebih. Dengan syarat sembahyang pertama dengan sembahyang kedua kena lebih afdal, lebih besar pahala. Maka bolehlah sembahyang sekali lagi, iaitu berjemaah. Okey. Dia dah sembahyang jemaah dah 5 orang. Tiba-tiba dah selesai sembahyang jemaah, tengok satu bas berhenti. Semua tok-tok guru pergi singgah masjid dia. Allah, tok-tok guru ni nak pergi sana, singgah kat sini. Sembahyang jemaah. Sembahyang dengan guru-guru, wali-wali ni lagi besar. Dia sembahyang sekali lagi, boleh? Boleh. Dia panggil solat mu'adah. Niat macam biasa je. Tapi mesti berjemaah, tak boleh sembahyang seorang. Yang sembahyang kedua ni. Kemudian dah balik semua, datang pula tok guru lain, lagi hebat. Contoh, tak boleh dah. Sekali je. Okey. Kalau macam tu pun syarat ketat, syarat mesti berjemaah, hanya sekali. Kita tiba-tiba sembahyang fardu tunai. Sembahyang fardu qada. Yang tak tahu qada ada ke tidak, lagilah tak boleh. Kat situ saya nak tu. Ajar cara berfikir. Lagilah tak boleh. Yang itu punyalah susah, dia kena macam syarat. Nak sembahyang kedua, sembahyang kedua. Seorang, tak boleh seorang, dia kena jemaah. Sembahyang jemaah. Macam-macam lagi syarat, ada beberapa syarat, takbir dia dan sebagainya. Dia kena niat makmuman. Macam-macam syarat yang ada. Jadi tak bolehlah kita. Bukannya susah pun nak qada sebenarnya, degil aja. Macam mana tau? Buat je angka tu, dah nama anggaran, mestilah tak tepat. Takut apa nak letak anggaran tu?
Aku dulu memang ada lah, tapi aku tak ingat sangat. Tapi memang selalu lah dulu. Aku ambil lah sebulan 30 semayang yang aku tinggal. Tak apa lah. 7 kali? Tak sampai. Sebulan 10 semayang. Saya terlebih-lebih pula. Sebulan 10 semayang. Itu yang aku tak semayang. Mungkin masa haid dulu. Lepas tu ada masalah lambat mandi ke. Adalah baru belajar, baru tahu. Adalah yang ni 3 hari, yang ni 3 hari. Kan? Okey, campur. Aku rasa ada dalam 400 kali. 400 tak cukup. 450. Macam tak puas hati. 480. Itu anggaran. Okeylah, 500 lah. Chop 500. Tulis 500. Semayang satu, potong. Sampai habis. Apa takut sangat nak buat anggaran ni? Ada orang dia tak mau buat anggaran. Nak semayang aja je. Apa takut, buat je lah anggaran. Kalau tak betul, memanglah nama anggaran tu sebab tak betul. Kalau betul kan bukan nama anggaran. Saya tak ingat langsung. Saya pernah cakap kan. Saya tak ingat langsung berapa. Saya cakap macam ni. Nak bagi dia sedar. Saja je saya guna lawyer buruk nak bagi sedar. Langsung tak ingat, langsung. Sebab tu dia semayang. Tak nak buat anggaran. Saya cakap macam mana? Kodok je. Setiap satu waktu tu 1 juta. Dia kata, banyaknya. Maknanya otak dia dah berfungsi dah, boleh jalan. 1 juta tu banyak. Tadi kata tak boleh buat anggaran. Boleh buat anggaran lah tu. Kalau macam tu, satu semayang 500,000. Kita hidup sehari 5 kali, semayang setahun dekat 2,000, tak sampai 2,000. 10 tahun baru 20,000. 30 tahun baru 60,000. Takkan setengah juta. Otak dia berjalan pula. Tadi tak nak jalan. Maknanya maksimum kalau dia tak semayang selama 30 tahun ada 60,000 semayang. Agak-agak 60,000 ke tak semayang? Ada semayang. Ambil separuh 30,000. Banyak. Boleh pula fikir. Tadi tak mau. Letak 1 juta baru dia pucat. Maknanya buat anggaran. Lepas habis anggaran, banyakkan solat sunat. Jika ada solat fardu, 70 solat sunat akan cover. 70 akan cover. 70 akan cover. Itu cara dia. Tak sama beribadah ikut dan dengan beribadah ikut ilmu. Tak sama. Dan dia punya kesan pun tak sama. Orang yang ikut kaedah tadi, dia punya kesan dia Masya Allah. Nampak baik, makin baik. Nampak perubahan tu. Nampak jalan dia dulu. Kalau jalan tu menghala ke neraka asalnya, nampak dia punya corner makin baik, makin nampak ahli syurga. Nampak. Tapi kalau main bantai je tak nampak. Macam sama lah. Nampak macam tak berapa je. Taklah nampak baik sangat. Tapi baik sikit. Dia macam tak ketara kebaikan tu. Kenapa? Ibadah yang kita buat ikut-ikut. Bahasa saya bantai je. Saya punya bahasa kadang kasar sikit. Tak, kalau kita buat anggaran tu, kita macam terikat kan. Ya, salah satunya. Jadi kita tak payah buat, jadi kita relax. Ya, betul. Kalau letak angka tadi, dia jadi terikat. Jadi macam satu bebanan. Sebenarnya memanglah beban. Aku nak bebas. Kita kodok je lah. Kita tak nak terikat. Itulah kata tadi. Kalau cerita pendek, okeylah tak nak terikat. Baguslah. Tapi kalau cerita panjang 38 tahun dah, tak nak terikat lagi. 38 tahun Allah bagi nyawa, tak tarik nyawa, tak nak syukur lagi. Kan dia jadi. Sebab tu kena tarik. Dia tak boleh tengok. Kalau tengok sudut tu memang terasa macam apa, buat ajalah janji ibadah. Tu tengok situ. Tengok kesalahan yang lama buat. Kadang-kadang anak kita ke, suami ke, isteri ke yang buat salah, kita tengok alah salah kecil je kan, biasa tak? Salah kecil je. Bukan salah besar pun. Saya pergi mancing semalam, balik lambat sikit, dapat juga 2 ekor. 2 ekor apa abang beli kat pasar macam tak tahu. Mana kembung ada kat sungai? Contohlah. Dia buat kembung. Lah kali bergaduh. Allah, saya janji dengan awak nak pergi TMG pukul 3 petang. Saya balik asar 4.30. Benda sejam setengah. Takkan sebab tu nak gaduh. Tapi kenapa gaduh? Cuba tarik. Rupa-rupanya dah 30 tahun dah perangai macam tu. Sebab tu gaduh yang tu. Bukan sebab kecil tu. Sebab tu kalau kita cerita pasal tu, kata lah, hai korang ni bergaduh sebab benda ni, tak payah gaduh lah. Kau tak tahu apa cerita dalam rumah tangga tu. Sebab yang boleh jadi gaduh. Itu cuma Swiss je. Nak meletup, Swiss dia. Samalah juga dalam bab-bab yang lain, bab-bab ibadah ni. Kita cerita satu segi, memang alamak, buat je lah. Ramadan pun sekali, lepas ni banyak lagi masa. Kita tengok dari sudut tu memang betul. Cuba tarik 30 tahun. Tarik 40 tahun. Tarik 50 tahun. Ke belakang. Kesilapan-kesilapan yang Allah tangguhkan balasannya kerana kasih sayang dia. Akhir sekali. Awak macam mana? Allah, hai. Sahabat.
Baru baca berapa banyak. Ini banyak kona dah. Kat sini mesti dia banyak dia punya kona dah. Kona kiri, kona kanan, naik atas, turun bawah. Okey. Qasad artinya menyahaja sembahyang saja. Tetapi sembahyang itu jika ada. Okay. Ada sembahyang, tetapi sembahyang itu jika ada ia bersebab. Sembahyang bersebab. Sekalipun. Sembahyang tu bersebab sekalipun. Ada sembahyang yang bersebab. Ada sembahyang yang bersebab. Tak wajib. Maka tiadalah wajib di dalamnya takbirnya ta'yin. Artinya menentukan sebabnya. Hanyalah wajib qasad juga. Ada sembahyang. Dia sembahyang ada sebab. Tapi dia sebut sini ada 5. Saya rasa ada 5. 5 jenis sembahyang, dia ada sebab. Kan sebut tadi, sembahyang fardu ada 3. Jumaat tambah 1, makmum imam. Qasar tambah lagi 1, 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 je. Saja aku sembahyang dan sembahyang apa? Sunat. Meniat sunat adalah sunat. Tapi sembahyang mutlak, aku sembahyang aja, fardu saja. Aku usalli saja. Tapi ada sembahyang bersebab, kan 2, sembahyang sebab kan 2. 1 juga. Tapi special. Martabat dia mutlak. Tapi sembahyang dia bersebab. Dia special. Walaupun dia bersebab, tapi martabat dia mutlak. Dengan maksud, aku sembahyang memadai. 5 saja, tak banyak. Yang dalam kepala saya 5. Dalam ni tak tahu dia tulis berapa. Hanya wajib qasad aja. Qasad juga. Seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, usalli, wajib. Aku sembahyang, wajib. Sunat. Tahiyatul masjid, sunat. Tapi ada sebab. Ada sebab pun sunat. Tapi special lah, yang 5 ni, special. Special case. Jadi, apa beza dia? Apa cerita dia? Biarlah. Kenapa kita nak detailkan perkara tu? Macam tak guna, buat penat je detailkan. Buat penuh memori je. Dah memori tak penuh mana? Contohlah kan? Ada. Sebab tu saya sebut. Apa dia? Yang 5 sembahyang ni, yang sembahyang yang dia ada sebab, tapi special, tak perlu ta'yin, tak perlu kata sembahyang apa, hanya aku sembahyang aja, dia boleh masuk sembahyang lain. Dia boleh gabung. Boleh gabung masuk dalam sembahyang lain. Antaranya yang pertama tahiyatul masjid. Jadi kalau contoh, dia ada beberapa bahasan, panjanglah juga bahasan. Tak apalah kita bahas lah. Yang pertama, dia masuk masjid. Dan syarat untuk tahiyatul masjid, dia tak boleh duduk. Duduk habis. Okay. Dia tak duduk, berdiri. Kemudian selang 3 minit kemudian imam takbir sembahyang maghrib lah kita kata. Subuh. Dia terus takbir, dapat tahiyatul masjid percuma. Kat situ ada khilaf ulama. Ada ulama kata niat macam ni. Sahaja aku solat fardu subuh dan tahiyatul masjid. Sahaja aku solat fardu maghrib dan tahiyatul masjid. Saja aku solat fardu asar dan tahiyatul masjid. Ada ulama kata gitu. Perbezaan Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar. Dengan niat macam tu dapat 2. Ada ulama yang ni kita nak pakai yang senang ni. Yang tu tadi saya nak bagi tahu pengetahuan am aja. Ada ulama kata tak payah. Sahaja aku solat fardu maghrib. Allahu akbar. Sekarang cukup tak syarat-syarat tahiyatul masjid? Apa tahiyatul masjid? Ada tak usolli dia niat? Sahaja aku. Kan tahiyatul masjid kan usolli aja. Ada tak? Sebab tahiyatul masjid sunat. Special. Ada tak usolli? Ada usolli, tapi usolli untuk maghrib, untuk subuh. Tapi ada tak usolli? Ada, boleh pakai. Okey. Syarat yang kedua, ada tak duduk? Tak duduk. Kalau duduk tak boleh Duduk habis dapat maghrib aja lah. Ada tak duduk? Tak ada duduk. Jadi cukup syarat tak? Dapat automatic, free. Perbezaan Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar, dua-dua mazhab Syafi'i. Jangan syarat tak boleh duduk. Duduk itu adalah syarat untuk dapat tahiyatul masjid. Kita ambil yang kedua yang tak ada dalam ni. Wuduk ada tak? Ada duduk bawah. Tak apalah saya lompat dah, nanti kita baca balik. Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk, dia solat sunat. Ada sebab. Maka ada sebab. Qasad dengan ta'yin. Saja aku sembahyang, wuduk. Tapi ini special. Tak payah. Wuduk tu, niat wuduk sunat. Tak wajib. Tak nak niat pun tak apa. Okey.
Kemudian dia pun masuk, ambil wuduk, masuk-masuk. 3 minit kemudian. Kenapa saya sebut 3 minit? Saya nak bagi tahu, sengaja. Kalau masuk-masuk, imam dah takbir. Itu namanya tak sengaja. Saya nak bagi tahu ni sengaja ni. Yang tak sengaja, sekejap lagi bincang. Yang tak sengaja tu maksud, datang-datang imam dah semayang. Takkah aku nak semayang wuduk? Takkah aku nak semayang tahiyatul masjid? Itu bab lain. Ini saya kata 3 minit tu tujuan nak bagi tahu, saja je lepak-lepak, borak-borak. Saja-saja. Pun dapat. Kalau tak sengaja, boleh faham ayat kat sini. Kalau tak sengaja, lagilah dapat. Tu nanti dulu. Masa tu ada. Masa tu ada untuk dia semayang, tapi tak semayang. Lepas tu saya letak 3 minit tu. 3 minit kemudian, imam takbir. Maknanya saya saja, dia bukan semayang pun. Okey, dia ambil wuduk, masuk. Dia duduk. 3 minit kemudian, qomat, imam takbir. Dia pun semayang. 3 minit kemudian. Dia ambil pendapat yang kedua yang senang ni, tak payah niat. Okey? Saja aku semayang fardu maghrib. Wuduk memang perlukan wuduk, tapi kerana dia special, tak perlu wuduk, yang wajib niat aku semayang aja. Okey, maka ada tak usolli dekat dalam semayang maghrib? Ada. Okey, apakah syarat nak dapat wuduk? Dia kena berwuduk. Dah wuduk tak? Wuduk. Ada tak syarat tak boleh duduk? Tak ada syarat. Okey, ada satu syarat lagi. Nak dapat wuduk. Syarat apa? Tak boleh kering air sebelum kering. Sebelum air itu kering. Kalau tidak putus mualat. Agak-agak apa kering? Kering sendiri bukan lap. 10 minit? Ada? Ada kot? 10 minit. Dia duduk 3 minit. Maka dia dapat apa? Dia dapat semayang maghrib dan dia dapat wuduk. Tahiyatul masjid tak dapat sebab dia duduk. Tapi kalau dia tak duduk, berdiri, dapat satu lagi. Tahiyatul masjid. Tapi kalau dia dah lap kering, tak ada lah. Sekejap. Dah lap kering. Sekejap. Tak. Lap kering pun dapat. Dia bukan macam ni. Dia macam ni. Yang kata tak kering tadi tu, biar masih lagi basah, bukan nak kata kalau kering aja tak dapat solat tahiyatul masjid, tak dapat solat wuduk dah, bukan. Nak ambil masa je. Sebab ulama dia tak cakap berapa minit. Pening kita kata. Dia kata disunatkan solat sunat wuduk setelah ambil wuduk. Dan hendaklah jangan wuduk dan sembahyang mempunyai masa yang panjang. Macam ni. Panjang, jangan panjang masa. Jangan panjang. Jangan putus mualat, mudah kata. Jangan panjang. Soalannya kita panjang macam mana? Pakai baju nak apa dulu? Panjang juga. Itulah, jangan panjang. Jadi, bila jangan panjang, kita nak amal panjang macam mana? Maka ada ulama' lain tolong. Panjang tu maksud, sehingga kering air dekat anggota. Tapi dia pergi ambil kering pula. Salah lagi. Kering tu nak bagi tahu masa aja. Kat situ saya kata tu. Nasib baik tanya juga. Tidak salah faham tadi. Nak ambil masa je. Kalau kata masa 10 minit, 10 minit lah. Dia pun cari dalam kitab. Tak jumpa 10 minit. Memanglah. Kitab cakap jangan panjang masa. Kalau panjang masa, putus mualat, tak boleh dah. Tak ada dah solat sunat wuduk. Tapi tak cakap berapa. Memang ulama cakap gitu. Kita lah fikir. Kalau kita fikir 10 minit, silap-silap. Kalau kat negara Arab yang panas, rasa 10 minit kering dah. Macam mana pula? Tak sempat lah nak sembahyang tu. Jadi bukan tu. Dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa, berapa? Dapat 10 minit? 10 minit lah. Walaupun dia lap. Cuma dia lap tu hukum makruh tu lain lah. Contoh kan untuk peristiwa berturut kan, macam Ustaz kata, ambil semayang, tiba kaki tak basuh lagi, dia basuh kat surau. Okey. Dia bukan ni. Dia tak wajib mualat ayat dia. Wuduk tak wajib mualat. Jadi? Dia jadi, dah kering dah. Dah kering. Tak boleh. Dia kira semua. Jadi maknanya kalau dia tak basuh kaki dan masa tu dah lebih 10 minit, tak ada. 10 minit tu pun yang kita ambil tadi lah. Kalau tak puati 10 minit tu nak letak 15 ke 8 ke apa tu boleh bincang kemudian. Okey. Jadi maknanya tak boleh. Tak ada. Dia sekaligus. Dia lengkap. Dia lengkap. Kalau macam tu, lebih je masa tu dia tak basuh kaki lagi. Kemudian setengah jam kemudian baru basuh kaki, wuduk dia ada, solat tak ada. Sunat tak ada dah. Tak ada. Okey, 2 dah sembahyang. Nak habiskan ni, dah pukul 11 dah ni. Sembahyang jenis mutlak. 2 dah kan? Okey, kalau katakanlah dia masuk masjid, ambil wuduk masuk masjid. Dia niat sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid. Yang wajib sahaja aku solat je tahiyatul masjid kan. Yang lain tu semua sunat. Maka dia niat tu. Dan dia baru lepas wuduk. Wuduk dia pula tak panjang lagi masa tu. Maka automatik dapat wuduk. Maknanya saya nak beritahu apa? Bukannya wajib dengan sunat. Kadang-kadang sunat dengan sunat pun okey.
Atau dia semayang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, boleh lah. Yang penting semayang. Bukan mesti wajib duduk dekat sunat. Sunat boleh menumpang wajib, tak semestinya. Sunat-sunat boleh, wajib sunat boleh, wajib-wajib tak adalah. Wajib sunat boleh. Tu je lah. Mana ada yang lain? Okey. Boleh tumpang. Dia sama macam puasa. Sama, ulama yang sama berkhilaf yang sama. Puasa 6. Yang kata boleh gabung tadi tak perlu niat. Sama juga ulama yang tu juga. Dia ambil bila dia punya kaedah tu, dia kaedah habis semua ibadah-ibadah lain. Kalau dia ada qada 6 hari sebab dia tinggal Ramadan. 6 hari. Dia duduk bulan Syawal. Dia puasa 6 hari. Bulan Syawal sebab dia nak qada. Ulama khilaf ada dua. Ulama dua mazhab Syafi'i. Yang pertama dia boleh niat macam ni. Sahaja aku bukan sahaja pula. Nawaitu saum ghadin lah. Sahaja aku berpuasa esok hari qadaan beserta dengan puasa 6. Baru dapat. Maka dapat 2. Satu lagi ulama yang sama juga dia cakap tak payah. Janji cukup syarat, cukup. Sahaja aku puasa qada cukup. Okey, sahaja aku puasa qada. Biasa saja aku puasa qada Ramadan, berapa hari buat? Nak dapat 6 kena cukup syarat dia. Pertama, syarat dia satu je, iaitu 6 hari. Syarat yang kedua, bulan Syawal. Cukup syarat, dapat free. Sama je, ulama yang sama je. Sebab tu ulama kalau buat satu kaedah, semua kaedah dia sama. Kita tak. Yang ni bab lain, ini kita bahasa lain. Dia kaedah semua sama. Jadi boleh gabung. Kebetulan pula tadi kan kalau sembahyang tadi kan ada wuduk atau masjid apa semua. Kebetulan pula yang dia qada tadi tu pada hari putih 13. Dapat dia niat saja aku qada Ramadan aja. Dapat Syawal kalau 6 hari, dapat Syawal, dapat hari putih. Kebetulan kena hari Isnin pula. Dapat Isnin. Triple, quadruple, tak kisahlah quadruple. Ataupun hari hitam. Orang biasa suka hari putih aja, jangan lupa hari hitam. Ayyamul sud namanya. Ayyamul bid, hari putih. Bid tu putih. Ayyam tu hari-hari lah, yaum kan. Ayyamul bid 13, 14, 15 hari putih. Maksud putih tu bulan atas kepala berbesar, cerang macam putih. Itu maksud putih tu 3 hari. Ayyamul sud hari hitam. Maknanya matahari tak ada. Maknanya ujung 28, 29, 30 ataupun 27, 28, 29. Tengok bulan tu ada berapa. Maksud tu gelap gelita. Itu pun sunat juga. Tapi hari hitam dengan hari putih lagi besar pahala daripada hari hitam. Tapi hari hitam besar juga. Jadi bolehlah nak qada kat situ ke, pandai-pandailah cari. Kena ke pula hari Khamis, dapat Isnin Khamis. Kalau orang yang haloba dalam fadilat ni, dia toleh dia cari. Aku buat sikit dapat banyak. Macam mana kerja aku? Kerja aku sain aja. Gaji berbelah-belah ribu. Daripada kerja punyalah panas-panas RM70 sehari. Aku belajar betul-betul sebab aku nak sign aja. Ini sign ni tangan ni mahal Ini macam AR kat depan, IR kat depan, DR kat depan. Yang dekat depan kan, macam-macam kat depan tu kan. Sign dia ada harga Saya nak chop ada value Saya nak chop anak punya anak punya borang-borang pun kena cari grade A. A tu kan, A tu yang ada chop tu untuk sah kan sijil. Maknanya ada value Belajar dia taklah belajar tidur SPM lagi, taklah adalah dia buat tu. Jadi samalah juga orang yang belajar betul-betul tak sama. Walaupun sama-sama ibadah, dia ni cari, kenapa kau tak nak puasa hari ni Alah, aku puasa aja, janji ibadah insya-Allah. Ayo berharap, sila. Aku dah tulis, dah buat kira dah. Hari ni hari ketiga, ni hari kelima, ni hari Jumaat, ni hari Sabtu, ni hari Isnin. Kira aku nak hari ni dapat 6. Pahala jauh beza. Yang ni 6 hari direct. Dapat puasa qada, mungkin dapat puasa 6 sekali. Dia ni tak. Dapat puasa qada, dapat puasa 6, dapat puasa Isnin Khamis, dapat puasa hari hitam, dapat puasa hari putih. Habis semua dia sapu. Smart. Ya, smart. Macam mana nak smart? Kena cerdik. Macam mana nak cerdik? Kena belajar. Sama je. Contoh kita mengamalkan hari Isnin Khamis puasa kan setiap bulan kan. Lepas tu niat kita memang kita nak niat sunat Isnin Khamis. Tapi sedangkan kita nak qada solat
qada Puasa. juga. Tapi dia niat dia niat Isnin Khamis. Macam ni Ustaz. Tapi kita ni memang harapan kita memang kita nak niat puasa qada juga. Tapi yang mana penting kita niat kita nak puasa qada ke atau puasa sunat dulu? Itu kata tadi, dua-dua boleh, mana-mana. Yang terbaik ambil yang dua-dua, kata bukan yang terbaik lah. Pilih yang sahaja aku solat qada sekali dengan Isnin Khamis. Sahaja aku puasa qada sekali dengan Isnin Khamis. Tadi yang kita kata kita Isnin Khamis tu kita ngamal puasa sunat tu macam mana Ustaz? Kenapa? Dia dapat sekali lah. No. Betul. Niat kita memang kita suka dengan puasa Isnin Khamis tu. Oh, maknanya dia nak puasa Isnin Khamis, tak nak qada. Cakaplah macam tu. Bukan. Betul. Tapi dia nak qada. Maksudnya kita Dia sekarang dia nak ke dia tak nak ni? Sedap, dia cakap dia, padahal dia. soalan saya dia ni contoh saya ni solat sunat. Nak apa ni puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis. Memang kita selalu rutin kita. Okey. Lepas tu dalam pada tu kita nak Qada puasa yang fardu, yang tinggal dulu-dulu. Niat kita adakah kita kena dulukan qada dulu baru kita pergi ke puasa sunat. Niat kita asal, niat permulaan. Kan Qada dulu. Qada dulu. Maksudnya Qada dulu, lepas tu baru sunat. Baru sunat. Kita Isnin Khamis tu kita niat kita nak qada solat je. Qada puasa. Pening bala. Ya. Dia qada puasa je. Ya. Oleh kerana dia sentiasa puasa Isnin Khamis. Walaupun yang ni lagilah. Walaupun dia niat cuma puasa qada, tetap dapat juga Isnin Khamis. Maknanya dia dapat double. Walaupun tak niat, dia dapat double. Yang walaupun tak niat dia dapat double tadi, kalau dia biasa buat Isnin Khamis. Kalau dia tak biasa buat Isnin Khamis, tak dapat double. Mengikut ulama yang kata tak boleh, yang kena niat tadi. Ulama satu lagi dapat juga. Itu betul yang sebut tadi. Itu sebut tadi. Jadi memang niat yang qada dulu. Baru dua je ni. Oh, yang ketiga. Selama ni saya salah Ustaz. Saya fikir solat sunat tu Qada ya puasa sunat. Kan suka sunat Isnin Khamis. Lepas tu yang qada macam mana? Lepas tu masa kita niat waktu malam tu kita dulukan qada. Sedangkan kita niat dalam perut kita sunat Isnin Khamis. Kita tu dalam kita kan. Patutnya qada dulu. Qada dulu, bukan sunat dulu. Sunat tu boleh masuk, qada yang fardu tak boleh masuk mana-mana. Tak boleh. Sunat boleh masuk. Boleh masuk tu maksudnya kalau tak niat pun boleh dapat. Tak niat pun tak boleh dapat. Tiba-tiba niat, lagi bagus. Tak niat pun boleh dapat. Jadi kena qada dulu. Penting kena qada dulu. Dah berapa tadi? Tahiyatul masjid, wuduk. Saya bacalah sampai habis satu perenggan ni. Sembahyang tahiyatul masjid selesai. Dan sembahyang sunat ihram. Sama juga. Saya sunat ihram, maksudnya dia pakai ihram tu. Saya sunat. Jadi sama juga. Niat dia saja aku sembahyang je. Jangan dengan syarat dia pakai ihram tu lah. Saja aku sembahyang. Sama juga macam tadi, boleh masuk. Sama juga ulama khilaf. Ada ulama kata kena niat, ada kata tak payah. Kita ambil yang tak payah, senang. Nak sembahyang apa sekali tu? Tahiyatul masjid. Nak sembahyang tahiyatul masjid, kebetulan memang pakai ihram. Maka dapat ihram free. Sama juga, sama. Kaedah sama je. Solat ihram. Ataupun solat sunat istikharah. Sama juga. Dia nak sembahyang sunat istikharah. Tapi sekarang ni waktu Zuhur. Sembahyang je Zuhur. Gabungkan sekali. Boleh? Tak gabung pun boleh. Sebab dah ada istikharah dalam tu. Habis sembahyang Zuhur, tadah. Baca doa istikharah. Doa istikharah tu, ya Allah, jika ini baik untuk aku, maka itu baik untuk aku. Itulah yang panjang-panjang. Baca doa istikharah. Maka jadilah sembahyang dia Zuhur sekali dengan istikharah. Istikharah tu dapat tahu istikharah. Nak pilih yang mana tu. Kan biasa nak pilih yang mana je istikharah ni. Padahal macam-macam lagi boleh. Nak pilih yang mana satu. Jadi rebutan, ramai sangat minat. Jadi nak mana pilih mana satu. Mana satu aku nak ni. Mana satu ni. Maka bila macam tu, lepas sembahyang Zuhur, doa istikharah. Jadi sembahyang Zuhur tu sekali dengan istikharah. Jadi satu lagi sunat tawaf. Sembahyang sunat habis tawaf nak sembahyang, katalah habis tawaf tu waktu Zuhur. Sama juga sembahyang di Zuhur automatik dapat sunat tawaf, ataupun setengah ulama kata tak boleh niat. Kita ambil yang tak payah niat. Settle.
Okey? Dapat free. Auto, ya, auto. Kebetulan pula masuk tak duduk lagi, dapat pula tahiyatul masjid. Sambunglah cerita tadi. Sambunglah cerita ni. Maka tiada wajib. Kebetulan pula dia ambil wuduk tadi, batal ambil wuduk, dapat lagi wuduk. Sambung cerita tadi. Maka tiada wajib di dalam takbirnya. Hanya qasad. Aku semayang je wajib. Semayang apa tu tak wajib. 5 semayang ni. 5 semayang ni special. Artinya berbuat sembahyang jua. Aku semayang je. Dan tidak wajib ta'yin. 5 ni tak wajib ta'yin. Tak wajib semayang apa. Nak niat boleh, tapi tak wajib. Sebab tu dia boleh masuk dalam semayang lain. Dan jika ada dia bersebab sekalipun, walaupun semayang tu bersebab pun tak perlu. Tapi 5 ni je lah. Bersebab contohnya dah wuduk atau sebab dia. Patutnya kena sebut kan. Secara umum. Tapi tak wajib. 5 ni. Special. Okay. Ada pun sebabnya, saya kena habiskan juga yang satu lagi ni. Tak boleh. Ini stesen dia dekat wallahu alam bisawab tu bawah tu. Ada pun sebab diwajibkan qasad di dalam takbir tu. Sebab apa diwajibkan qasad dalam takbir? Maka iaitu supaya membezakan daripada pekerjaan yang adat. Kenapa kena niat aku semayang juga? Takbir ajalah. Nak bezakan. Ada takbir bukan semayang, ada takbir terkejut. Macam-macam takbir ada. Ini takbir apa? Ada takbir intiqalat, nak sujud Allahu Akbar. Macam-macam takbir. Ini takbir apa? Takbir masuk semayang, takbiratul ihram ke takbir apa? Nak membezakan adat dan ibadah, maka mesti ada niat. Okey, dia kata kat situ. Dan sebabnya diwajibkan ta'arud. Kenapa wajib niat fardu? Pada sembahyang fardu lah. Kenapa wajib niat fardu? Supaya membezakan daripada sembahyang sunat. Kalau katakanlah nak sembahyang Zuhur dah pukul 2. Boleh jadi tak Zuhur? Boleh. Boleh jadi tak sunat? Boleh je, macam-macam sunat boleh buat. Mana nak membezakan solat fardu atau solat sunat? Dengan niat fardu. Maka solat fardu wajib niat fardu. Nak membezakan supaya ini bukan sunat, ini fardu. Sebab tu wajib niat fardu pada solat fardu. Dan sebabnya diwajibkan ta'yin, sembahyang yang tertentu tadi, artinya menentukan waktunya atau sebabnya yang tertentu supaya membezakan daripada yang lain. Jadi kalau kata nak sembahyang lepas sembahyang Isyak, nak takbir sembahyang. Sembahyang apa? Boleh jadi tak sembahyang witir? Boleh. Boleh sembahyang qada? Boleh. Boleh macam-macam lah sembahyang yang nak dapat 4 rakaat, dapat malam Lailatul Qadar lah. Macam-macam sembahyang boleh buat. Lepas daripada sembahyang Isyak. Sekarang ni sembahyang apa? Sebab tu kena ada ta'yin. Ta'yin. Kalau sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang fardu, lagilah kena ada ta'yin. Sembahyang fardu apa ni? Subuh ke zuhur ke? Ta'yin tu tentu. Dan sebabnya yang lain, ataupun mungkin ada sebab-sebab lain, carilah dia kata. Kalau ada sebab-sebab lain. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Ma'ab, bukan wahab, bukan. Habis. Ni baru dia punya stesen. Nanti lepas ni Nabi pesan dekat kita akan datang insya-Allah minggu depan. Minggu depan lagi tak? Last. Kita sampai 22. Sekejap. Sekejap tengok. Sabtu. Oh habis dah. Ni last lah. Ini habis dah. Kita sambung lepas raya. Sabda Rasulullah macam mana? Nak tidur mesti khatam Quran baru boleh tidur. Tu. Oh tahu dah. Baca siap-siap. Nak tidur kena bagi makan dulu kat orang. Sodah dah lah. Bagi makan kat orang macam mana lah. Ni ada. Baca dulu tak aci. Tangguh dulu kita suruh tasbih kafarah. Kejap ada satu soalan. Clarification yang kali lepas, masa kita sembahyang jamak kasar tu. Okey. Ustaz kata kalau imam tamam, makmum mesti tamam juga. ya. Betul? Ya. Tadi Ustaz cakap tak boleh tu tamam dengan kasar tu. Yang masih bala? Masih cakap mula-mula tadi Yang kata yang imam dua okey. Tak boleh. Kalau kata saya cakap macam tu, pangkah yang tu. Pangkah. Saya tak perasan. Yang saya sebutnya bukan qasar. Imam 2, makmum 4. Tapi 2 tu bukan qasar. 2 tu tamam. Imam 4, makmum 2. 2 tu bukan qasar. Faham tak? Kan saya kata imam 2 boleh, makmum kan boleh. Sebab 2 ni dia boleh jadi qasar. 2 juga boleh jadi tamam. Tamam apa 2? Subuh 2? Tamam apa 2? Sembahyang qabliyah ba'diyah 2? Sembahyang witir yang 2 lah. Banyak lagi sembahyang yang 2. Jadi
yang kalau imam dengan makmum tadi berbeza rakaat tak apa. Dengan syarat dua-dua tamam. Walaupun macam-macam kebetulan yang dua tu macam qasar, tapi bukan niat qasar. Sebab mana ada qasar sembahyang ba'diyah contohnya? Mana ada qasar? Jadi dia sembahyang tamam, dia sembahyang dua. Tamam, makmum boleh ikut sebab makmum pun tamam, tapi cuma berbeza. Tapi kalau yang dua tu bukan original, dua tu rukhsah, dua tu qasar, tak boleh. Yang tak boleh kan? Jadi kan? Okey. Okey. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.